Weh, serius lah, phone case macam ni dengan harga RM35 je tapi nampak premium gila. Korang tengok design dekat belakang ni, clean je, style habis weh. Lagi best tu, dekat belakang ni dia siap ada invisible stand tau. Invisible stand dia ni korang boleh buka macam ni dan boleh stand phone korang secara menegak ataupun baring. Nak tengok movie, scroll TikTok, video call, semua boleh jadi senang. So, jom aku tunjuk. So, ini dia phone case daripada brand SnapTouch. Yang aku pilih ni warna grey tau sebab nampak simple tapi premium gila lah. Yang paling aku tertarik tu dekat design belakang dia ni. Dia ada corak macam lubang-lubang macam tu tau. So nampak macam ada airflow design macam tu. So bila phone korang tu panas, at least dia ada pengaliran udara dekat belakang phone ni. Dekat bahagian belakang ni dia ada MagSafe tau. So korang boleh letak korang punya magnetic power bank ataupun korang boleh letak korang punya tripods. And tangan aku bila pegang dekat bahagian belakang ni kan, dia tak rasa licin langsung tau sebab dia betul-betul grip. Overall untuk harga yang bawah RM35 ni memang berbaloi sangat-sangat lah. Dengan design dia yang lawa, ada invisible stand, ada support MagSafe dan juga nampak premium. So kalau korang tengah cari casing yang cantik tapi tak mahal, yang ni memang ngam. Kalau korang nak, korang boleh just tekan je beg kuning aku and jangan lupa follow-follow.